Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kerana anda telah pun menggunakan SIM card Tun Wow. Untuk pengetahuan anda, SIM card ini bukan biasa-biasa guys. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab SIM card yang biasa-biasa ni, mereka ini nak guna, mereka kena bayar. SIM card itu satu liability. Setiap kali mereka guna, mereka kena keluar duit. Tapi dalam SIM card Tun Wow ni, anda guna, anda juga dapat duit. SIM card ini dah jadi aset, bukan lagi liability. SIM card ni dah jadi macam satu mesin jana income untuk kita. Income tu pun adalah income pasif. Peringkat awal saja kita kena buat kerja. Selepas nanti kita dah dapat hasil, walaupun kita dah tak buat pun, hasil itu tetap masuk dalam akaun bank kita tiap-tiap bulan. Jadi, macam mana anda nak start mulakan bisnes ni? Easy. Anda hanya perlu tahu 8 perkara saja. Yang pertama, anda kena tahu macam mana nak update akaun bank dengan beneficiary information. Sebab duit akan masuk dalam akaun bank. Akaun bank tak update, macam mana duit nak masuk? Kan? Beneficiary information tu adalah maklumat waris. Apa-apa hal bila anda dah tak ada, income tetap berjalan tau. Jadi, income tu nak bagi pada siapa? Bagi pada waris lah yang anda dah tulis tu. Nombor 2, anda kena tahu macam mana cara nak dapatkan SIM card. Kita nak mulakan bisnes ni, SIM card extra kena ada kat tangan. Tak ada SIM card extra, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak cerita dengan orang nak pakai SIM card, kita tak ada barang. Kita ada 2 cara untuk dapatkan. Yang pertama, pergi dekat HQ, walk in, pergi beli. Yang kedua, kita malas nak walk in, kita order je dekat website, office akan postkan terus ke kita. Settle. Nombor 2, kita kena tahu cara macam mana nak hantar SIM card pada pelanggan. Sama ada kita jumpa dia, kita bagi, ataupun kalau dia jauh sangat, kita order je dekat website, biar office yang postkan terus ke dia. Ataupun kita bagi link website tu dekat dia, biar dia beli dekat situ, nanti SIM card tu akan hantar terus ke dia. Jadi, korang kena tahu macam mana cara nak post SIM card kepada pelanggan. Hanya guna website je pun dah settle. Tak payah buat kerja postage. Nombor 4, anda kena dapatkan link Wow daftar anda sendiri. Nanti bila SIM card tu dah sampai ke tangan pelanggan anda, dia tak boleh nak guna SIM card tu. SIM card tu kena diaktifkan dahulu melalui link Wow daftar anda. Jadi, pastikan anda bagi link Wow daftar anda sekali pada dia untuk dia aktifkan sendiri. Jangan tersalah bagi, nanti dia daftar di bawah orang lain pula, melopong. Nombor 5, anda kena pandukan dia cara untuk guna SIM card tu. Bila SIM card dah diaktifkan, benda pertama yang dia kena tahu adalah macam mana cara nak guna SIM card ni. Sebab sebelum ni dia pakai SIM card jenama lain, tiba-tiba dah pakai jenama Tun Wow, dia nak tahu macam mana cara guna. So, anda kena bagi dia satu message untuk pandukan dia cara guna SIM card. Kita ada link video, kita ada link channel Telegram. So, anda bagi 2 benda tu, dia dah tahu dah macam mana cara nak guna. Nombor 6, anda kena tahu proses kekal nombor lama ataupun kata nama lain dia MNP. Biasanya ramai pelanggan-pelanggan nanti nak kekalkan nombor lama. Jadi anda kena tahu proses kekal nombor lama ni macam mana. Dia tak adalah senang sangat, tapi dia tak adalah susah sangat kalau kita tahu cara dia. Nombor 7, anda kena tahu juga cara macam mana nak semak status permohonan MNP tersebut. Bila anda dah proses, tiba-tiba anda semak proses kekal nombor lama pelanggan anda tu tak berjaya. Anda kena tahu nak semak dekat apps macam mana. So daripada situ anda tahu sebab apa kena reject, suruh dia betulkan, lepas tu boleh proses balik. Nombor 8, anda kena tahulah macam mana cara nak promote. Promote ni tak ada teknik yang khusus pun untuk anda belajar, anda kena buat cara ni, cara ni, tak ada. Ikut anda sendiri. Kalau anda ni ada pengalaman menjual kereta, ejen takaful, ejen penapis air, ejen direct selling, buat bisnes affiliate dekat media sosial, TikTok dan sebagainya, gunakan pengalaman tu untuk jual SIM card. Pokok dia, daftarkan ramai pelanggan, maka income anda pun akan banyak dan berterusan. Cuma untuk orang yang betul-betul tak tahu, memang zero bab knowledge dalam marketing ni, kita ada sediakan satu training, kita panggil induction training, untuk kita ajar bagaimana cara nak buat promosi yang asas-asas free course marketing punya. So anda kena join induction training, baru anda akan belajar teknik marketing tersebut. Bahan-bahan marketing pun kita sediakan percuma. Jadi 8 perkara saja yang anda perlu tahu. Kalau anda dah mahir 8 benda tu, anda dah boleh mulakan bisnes ni dah dan cipta mesin duit berterusan dalam SIM card Tun Wow. All the best.